So kalau kata korang nak mencari phone di bawah harga RM500, agak susah sebenarnya kalau kata korang nak cari ada performance yang elok and also dia ada harga yang murah. Sebab most likely kalau RM500 harga phone sekarang, korang boleh dapatkan bukannya mid range punya spek, tapi entry level saja. Untuk level dalam 200 ke 400. Lepas tu dia pun ada bateri besar, itu actually a plus, tapi dia tak kena dengan korang punya budget semua tu. So hari ni saya akan bercakap pasal top 5 phone X flagship yang di bawah harga RM500. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. So let's go. So saya disclaimer awal-awal yang phone di bawah harga RM500 ni saya tak akan pilih antara Snapdragon 855, 845 ataupun di bawah seangkatan dengannya. Saya akan ambil yang paling tinggi iaitu minimum 865 sekarang sehinggalah 8 Gen 4 kalau ada macam tu. So kalau kata korang nak mencari phone di bawah harga 500 ataupun di bawah 1000 X flagship semua tu, elakkan daripada beli Snapdragon 855 ke bawah. And also saya disclaimer awal-awal yang semua phone-phone ni dia menggunakan OLED ataupun AMOLED punya screen, so dia akan ada chances untuk dapat green line ataupun white line semua tu sebab dia pakai OLED punya screen. So kalau kata korang beli, actually korang kena hati-hati juga, jangan beli yang ada line sebab yang tu boleh merebak. Daripada 1 dia jadi 3, dari 3 dia jadi 9, dia jadi macam ni lah, saya tunjuk kat sini. So korang kena hati-hati membeli. So kita pergi ke phone yang kelima dulu. So untuk phone yang kelima kita ada Xiaomi Mi 11. Yang ni agak okey sebab kalau kata korang nak mencari dekat mana-mana macam contoh Shopee pun ada, dekat Carousel pun ada. Beli je second hand saja sebab X flagship dia tak keluar dah sebab kebanyakan X flagship sekarang dalam tahun 2023 saja, 2024, 2025. Kalau dapat 2026 pun lagi bagus semua tu. So korang boleh dapatkan sekarang Mi 11 dengan harga RM550 dengan spek yang agak okey. Saya start off dengan dia punya processor, dia mempunyai Snapdragon 888. Yes, ini adalah Snapdragon 888 adik kepada Snapdragon 8 Gen 1. Yang ini dia keluar 2023 rasanya, and also dia punya spek agak okey. Dia ada curve display yang dimana kalau kata korang tak suka flat display punya phone, korang boleh dapatkan yang ni sebab dia ada curve display. Dan screen dia 6.81 inci LTPO AMOLED screen dan juga dia mempunyai 120Hz refresh rate. So korang boleh je pakai ni sebab dia mempunyai refresh rate yang agak tinggi dan juga dia ada OLED screen semua tu lah. And then dia ada dua variant, 8GB dan juga 128GB of ROM dan juga 8GB RAM dan juga 256GB of ROM. So korang boleh pilih mana saja, korang nak ambil 128 punya ke ataupun korang nak tambah upgrade dia punya storage pun boleh 256. Untuk kamera dia pula, dia mempunyai main kamera 108MP dan juga dia mempunyai optical image stabilization. So kalau katakan korang nak shoot video, tak ada masalah, dia tak akan shaky sangat, and also dia boleh shoot sampai 4K. And then dia mempunyai dua lagi kamera, telephoto dan juga ultra wide, 13MP untuk ultra wide, 5MP untuk telephoto. So korang dapat 3 kamera dalam satu masa. So kalau kata korang nak beli phone ni pun RM500, mana ada phone yang macam ni tau. Untuk spek yang macam ni, kalau kata korang beli brand new punya, actually korang tak dapat semua ni sebenarnya. And then dia punya bateri pula, dia mempunyai 4600mAh saja dan juga dia mempunyai fast charging 55W. Agak typical juga sebab yang ni adalah phone 2023. Diorang tak introduce lagi phone yang ada bateri lebih daripada 7000, 8000 macam tu. 6000 pun actually agak susah nak cari sebenarnya dengan harga flagship semua tu sebab kebanyakan diorang stick dengan 5000 ke bawah lagi semua tu. Even Samsung macam tu juga. And then apa yang saya suka pasal phone ni adalah dia mempunyai Harman Kardon punya speaker. Yes, mempunyai speaker yang agak solid untuk korang pakai. So kalau kata korang adalah peminat tegar dengar lagu ataupun nak dengar YouTube punya video dengan suara yang kuat, korang boleh beli phone ni sebab dia dah mempunyai Harman Kardon punya speaker system. Dan kekurangan dia saya boleh cakap satu je lah. Snapdragon 888 ni adalah Snapdragon punya chipset yang boleh katakan famous dengan dia punya kepanasan. So kalau kata korang nak pakai untuk main game boleh, tapi jangan main game sangat lama-lama lah, macam tu dalam 4-5 jam saja macam tu, ataupun korang pakai juga phone cooler macam tu sebab yang ni memang famous dengan dia punya masalah temperature macam tu lah. So next one kita ada phone yang agak underrated sebab yang ni only the OG orang yang actually nak beli second phone je yang tahu, ataupun peminat Mobile Jaya je yang tahu. Ya, shout out to Mobile Jaya sebab saya membesar dengan Abang Arif Ismail. Shout out, hi abang, kalau kata abang tengok ni, hi. So ini adalah phone-nya nombor 4 adalah Sharp Aquos R7. Kenapa saya pilih phone ni? Sebab harga dia memanglah saya ambil stick dengan harga 550 macam tu. So kalau kata korang nak beli boleh
boleh je, ada je dekat Shopee punya link. Saya tak boleh letak link lagi sebab saya ada masalah sikit dengan YouTube punya sistem semua tu. Apa yang saya suka pasal phone ni adalah dia mempunyai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Yes, mana korang nak dapat 8 Gen 1 dengan harga bawah 550 ataupun RM600 ni? Bagi tahu saya satu phone yang ada selain daripada Shark Aquos ni. Tapi actually ada je, nanti saya beritahu lah, ada dekat nombor 1 nanti. Tapi ini adalah one of the phone yang ada Snapdragon 8 in 1 dengan harga di bawah RM600. And saya boleh cakap agak okey lah kalau kata korang nak fokus main game ataupun nak performance saja. Kalau kata korang tak kisah pasal kamera dia, korang boleh beli phone ni. So kalau kata korang nak tahu, 8 Gen 1 punya Antutu level dia dalam 1.1 juta. So kalau kata korang nak pakai untuk harian pun okey, tak ada masalah juga. Sebab kebanyakan phone mid range ataupun low entry level macam tu, Antutu level dia dalam 200 ke 400 untuk entry level. Kalau untuk mid range pun dalam 600 ke 700 macam tu je. And then untuk screen dia pakai 6.6 inci OLED display dan juga dia mempunyai refresh rate yang agak tinggi. Saya dah lama tak dengar phone yang ada refresh rate ni. 240Hz. Korang actually dapat monitor tapi dalam bentuk phone. Macam tu. Dia punya speed refresh rate dia tinggi sangat sampai satu tahap yang kebanyakan game actually tak support 240 tu. Dia support sampai 144, 165 saja. So itu actually a big benefit yang actually korang boleh dapat kalau kata korang beli Shark Aquos ni. And then dia pun mempunyai 12GB of RAM dan juga 256GB of ROM. So korang tak ada masalah dari segi macam RAM tak cukup ataupun storage tak cukup, dah memadai dah untuk RM550. And then untuk dia punya kamera boleh pula, dia mempunyai satu je kamera, tapi specialnya kamera ni dia mempunyai 47 megapiksel dan juga dia ada Leica sensor. Yes, dia ada Leica sensor yang agak okey untuk korang tak gambar, and also untuk video pun agak okey juga sebenarnya. Tapi itulah cons dia adalah dia ada satu kamera je lah, dia tak ada ultra wide ataupun telefoto. Untuk bateri dia pula, dia mempunyai 5000 mAh dan juga dia ada fast charging 30W. So korang tak ada masalah kalau kata korang nak beli phone ni sebab dia punya bateri pun taklah sekecil mana, taklah sebesar mana. Fast charging dia pun taklah selaju mana, taklah sepantas mana. Korang boleh charge daripada 0 to 80% dalam masa 50 minit sahaja. And then dia punya kekurangan, yes, ada kekurangan dia iaitu dia susah nak cari spare part. So kalau katakan korangnya phone rosak, saya boleh cakap agak susah untuk cari kedai yang boleh repair phone ni. So yeah, so let's go the next one. Nombor 3 ni actually agak okey sebab dia boleh katakan dia pakai OS Android yang agak stock juga sebenarnya. Dia tak ada macam pakai Samsung punya UI semua tu, dia tak ada macam UI yang buatkan dia lembab, iaitu kita ada OnePlus punya phone iaitu OnePlus 9R. Yes, ini adalah phone yang favourite saya sebenarnya sebab OnePlus punya stock ROM macam Android One punya stock ROM. Saya okey dengan dia punya ni sebab dia punya OS ni actually tak pakai banyak sangat RAM dan juga memori. So bila korang pakai dia bateri smooth aja. Untuk phone ni dia pakai Snapdragon 870. Yes, ni yang paling rendah saya rasa antara spek Snapdragon yang ada dekat dalam list ni. Tapi tak apa, korang boleh dapatkan 870 dengan Antutu rating dia dalam 700 ke 900,000. So lagi tinggi daripada mid range phone yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni lah. And then dia mempunyai display 6.55 inci 120Hz AMOLED display. So macam saya cakap tadi, semua dalam 55 list ni dia pakai AMOLED ataupun OLED punya screen. So korang boleh je pakai, dia punya warna sharp, dia punya warna pun saturated, crispy macam tu screen dia. And then untuk kamera dia pula, dia punya Sony punya sensor iaitu dia pakai Sony IMX586 yang dia ada OIS juga, Optical Image Stabilization. So kalau katakan korang nak record video, tak ada masalah, dia tak ada gegar apa-apa. And then dia punya 3 kamera lagi. Yes, dia ada 3 kamera, total of 4 kamera in total. Dia ada main kamera, ultra wide, telephoto dan juga macro lens. Untuk dia punya ultra wide 16 megapiksel, untuk dia punya makro 2 megapiksel, untuk telefoto dia 5 megapiksel sahaja. Untuk bateri dia pula, dia mempunyai 4500 mAh dan juga fast charging 65W. So kalau katakan korang nak charge daripada 0 to 100 dalam masa 35 minit saja. Wow, laju. So ini adalah kegemaran orang-orang dulu masa 2023 dia keluar, memang hype gila. Bukan 2023, 2022, 2023 something lah. So ini dia Samsung Galaxy S21 yang mempunyai 6.2 inci AMOLED display daripada Samsung dan juga dia ada 120Hz. Apa yang korang boleh expect dengan dia punya screen ni adalah dia punya screen memang cantik, saya boleh cakap. Kalau kata korang nak bandingkan dengan screen lain macam iPhone ke, Xiaomi ke. Dan dia mempunyai chipset Snapdragon 888, sama je macam phone Mi 11 tadi tu.
So korang boleh dapat Antutu score dari 900 ke 1 juta. And then untuk kamera dia ada 3 kamera, iaitu kita ada 12 megapiksel untuk wide, 12 megapiksel untuk ultra wide dan juga 64 megapiksel untuk telefoto. Saya tak tahu kenapa Samsung actually fikir macam tak apalah, yang main kamera 12 megapiksel, telefoto kita bagi 64. Ada ke orang yang pakai telefoto 24 jam? Contoh kalau kata korang nak bagi video kat status ataupun nak bagi tak gambar untuk WhatsApp punya group, tak korang nak pakai telefoto kan, nampak lumai 2 orang. Tak ke pelik macam tu? Pakai 64 megapiksel. Korang nak zoom apa sebenarnya? Korang nak zoom apa actually? Apa guna Samsung? Untuk bateri dia pula, saya boleh cakap dia ada 4000 mAh saja dan juga fast charging dia adalah 25 watt saja. Yes, yang ni boleh saya cakap antara the lowest level lah untuk dalam list 5 ni. Tapi tak apa, jangan risau, ada juga penggemar Samsung dekat di antara kita ni. Tak kisahlah dia punya bateri ada 4000 je. Tak apa, jangan risau, saya penggemar Samsung. Okey, kamera 12 megapiksel je main kamera. Tak apa, saya penggemar Samsung. Samsung punya kamera cantik. Tak dinafikan, actually betul. Tapi itulah, bila banyak sangat pesaing, korang nak kena ada satu USP yang paling elok lah macam tu lah. And saya boleh cakap antaranya adalah dia pakai speaker daripada AKG. Yes, tu je yang actually saya boleh cakap USP yang paling rare di antara list-list yang ada ni lah. So untuk nombor 1 ni, saya boleh cakap yang ini memang jarang actually keluar dekat Malaysia officially, and also ramai orang tak tahu. Tapi ramai orang pakai brand ni. Tak kisahlah headphone ke kamera ke, dia akan pakai brand ni. Iaitu kita ada nombor 1, Sony Xperia 5 Mark IV. Yang ni harga yang paling saya boleh cakap agak murah dan juga dia worth it lah. RM510 saja. Kalau kata korang cari dekat Shopee semua tu, harga dia di antara range 510 sampai 520 saja. And also dia punya spek pun saya boleh cakap tak sama dengan mana-mana phone yang harga RM510 sekarang ni. Dia ada Snapdragon 8 Gen 1 and also dia ada kamera daripada Zeiss. Yes, macam saya cakap tadi, dia ada Snapdragon 8 Gen 1 which is one of the best Snapdragon punya chipset yang di mana dia bagi dekat phone ni, tapi masalahnya orang tak pakai. Saya pun tak tahu kenapa orang tak beli. One of it sebab dia punya harga masa launching mahal sebenarnya. RM2,000 ke RM3,000 masa dia launch macam tu, masa 2023 macam tu. Tapi itulah, kamera dia mempunyai 3 kamera daripada Zeiss, 12 megapiksel untuk main, 12 megapiksel untuk ultrawide, 12 megapiksel untuk telefoto. Apa yang saya suka pasal kamera set daripada Sony ni adalah dia menggunakan Zeiss punya lens, so korang boleh dapat that crispiness. And apa yang bestnya pasal Sony Xperia 5 Mark IV ni, dia ada specific app untuk dia punya shooting. So korang boleh shoot cinematic punya video menggunakan Sony punya phone ni saja. And then untuk bateri dia pula, dia mempunyai 5000 mAh dan juga dia mempunyai fast charging 30 watt. So okey saja kalau kata korang nak pakai, sebab dia punya bateri dia besar, fast charging ni pun elok, memang mid range semua tu, jangan risau. Tu je lah saya boleh cakap, kamera dia cantik and also dia punya performance pun ngam macam tu. So kalau kata korang suka video ni, leave like, share dan juga komen korang punya pendapat, or even komen kalau kata korang pernah beli phone ni, apa pendapat korang, and even korang suka ke tak phone tu, boleh je tulis kat bawah ni, kat komen ni, bagi semua orang tengok. Dan kalau kata korang suka video ni, boleh je tengok video-video yang lain yang saya ada dekat saya punya channel. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe untuk tolong saya untuk dapatkan banyak subscriber macam tu lah, sebab kita baru buat 1 bulan macam tu. So itu saja untuk hari ni. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye bye.